Lebah ni dia bersarang dekat kabinet ni. So dia bertapak dekat bahagian bawah ni. Apa saya nak buat? Macam biasa, saya akan cabut kom-kom dia setiap satu tu masuk ke dalam hive. And then sambil saya cabut kom tu, saya akan cari queen sekali lah. Okay, jom tengok saya buat. Okay. Okay, so kom yang pertama kita masuk dulu dalam macam biasa. Okay, nampak? Bila tadi sarang dia terjatuh, dia pun terjatuh juga. Tapi nampak dia cepat je naik. So saya nak potong yang kom terakhir lah. Okay, alhamdulillah. So kita dah potong kom yang terakhir. Nampak ni, lebah banyak. And then kita akan masuk dalam hive ni. Okay, sebelum kita nak masuk dalam hive, kita ambil gambar dulu. Kita dah potong ke 6 kom tu. So apa kita nampak, kom tu kita dah masuk dalam hive ni. Nampak, kita dah masuk. And then saki-baki lebah pekerja tu dia ada dekat sini. Kita tak tahulah dekat mana queen berada, sama ada dalam hive ke ataupun dekat sini. Yang tu tak apa, kita bagi dia tenang sekejap. Lepas tu kita cari queen lah. Alhamdulillah, kita dah dapat queen dia. So queen ni saya akan letak dalam hive ni. Nampak? Saya akan letak. Okay. Nampak tak? Dia punya lebah pekerja ni, dia tongging dekat abdomen tu. Dia release lah feromon dia. Dia nak bagi tahu kawan-kawan dia dekat sekeliling ni, bahawasanya dia suruh masuk lah dalam hive ni. Nak bagi tahu lah queen ada kat dalam ni ataupun sebagainya lah. So kalau lebah cerana ni macam ni lah cara kita nak alih. Kita masuk dalam hive. Nanti kita bagi masa dalam 10 minit, 15 minit, okey lah. So far okey lah kalau kita tengok, lebah dah banyak masuk dalam ni. Dalam hive ni penuh lebah dah. So tinggal lagi berapa ekor lah yang mau balik tu. Tuan rumah, ada apa-apa nak ucapan ke apa ke? Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menolong memindahkan lebah dekat rumah saya lah. Terima kasih ucapkan. Okey. Okey. Bye-bye.